Kadang kita usahakan siang malam pagi petang kita usaha. Yalah, kita nak cari rezeki musim sekarang kan, musim ekonomi kita kan. Jadi terpaksa pagi kau kerja, balik petang malam kita pula kerja lagi. Dan kadang kita dah bersungguh-sungguh dah siang malam kita buat kerja, tetapi hasilnya sikit. Wang masuk banyak tapi keluarnya lebih banyak daripada wang yang masuk tadi. Jadi kenapa dah semua? Okey, salah satu penyebab ni ialah apa yang Ustaz nampak ni berdasar pada kajian-kajian ulama ialah satu iaitu bukan satu, salah satu ialah kita memutuskan silaturahim. Tuan-tuan, bila kita memutuskan silaturahim, banyak perkara yang Allah Taala akan tolak daripada kehidupan kita. Apa dah semua? Sebab Rasulullah ada beritahu kan? Kalau kita nak panjang umur, kita nak murah rezeki, tuan-tuan semua, okey, jaga jalin silaturahim. Kalau boleh tuan semua, terutama sekali ibu bapa kita, adik-beradik kita, saudara jiran-jiran kita kena jaga dah. Jangan sampai bergaduh. Bila tuan-tuan bergaduh, tuan-tuan tak berdekur siapa, maka itu menyebabkan rezeki kita memang kepepet. Tuan-tuan tak percaya, cuba semak. Bagi anda yang di luar sana, anda rasa, anda tengok rezeki, kenapa rezeki anda kepepet, susah tuan semua. Cuba semak, duduk renung balik, tengok, kenapa rezeki aku lah. Mesti ada sebab penyebabnya tu memutuskan sesuatu. Jadi kalau anda, okay, kita perbaikilah, kita perbaiki akan silaturahim antara kita. InsyaAllah tuan semua, kalau tuan-tuan rasa ini bermanfaat, tuan-tuan boleh follow Ustaz, sentiasa itu bangkit rezeki dan share pada sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.